Pada saya, apa yang kita buat perlu ada integriti. Kita patut bertanggungjawab untuk redakan kebencian. Apa yang saya tengok sekarang ni, politik ni terlalu meracunkan fikiran dengan kebencian. Tak kira lah artis ke, tak artis ke, kebencian itu menjadi satu tema dalam apa juga yang keluar pada mulut mereka. Dan bagi saya, artis boleh memainkan peranan dan kembalikan balik balance itu. Ya, seimbangkan dan kurangkan kebencian. Tanggungjawab kita ialah untuk menunaikan hak mengundi kita. Tidak kira lah apa pilihan kita. Kalau orang itu tidak sependapat dengan kita, hari ini ke, besok ke, sebelah saya ke, kiri kanan ke, kita perlu hormat pada pandangan orang. Kalau artis terlibat dalam politik, peranan artis itu, kalau terlalu banyak kebencian, saya rasa mereka patut masuk bidang ini dan redakan kebencian itu. Tarik itu dan buat kita terlibat dalam dunia ini. Biarlah di akhir semuanya kita masih lagi boleh bersaudara, boleh berhubungan, boleh bercakap Assalamualaikum, masih lagi saudara. Tidak kebencian itu berlarutan. Saya takut tengok kebencian itu macam satu racun yang dah masuk dalam kapasiti kita. Tak boleh nak lihat lagi apa yang betul dan apa yang tidak betul. Artis-artis digunakan untuk baca undi. So what? Itulah dia lazimnya. Kalau orang itu lebih dikenali, orang kita akan dipanggil untuk ikut sama. Daripada dulu orang saya tengok akik-akik gambar-gambar artis, bukan saja di negara ini, di Hollywood, di Bollywood, semua ada. Artis-artis kalau dipanggil hari ini memainkan peranan, very good, dibayar lagi bagus. Buat apa? Buat kerja free. Tapi jangan jadi puppet, jangan jadi pawn, jangan jadi mulut untuk menyuarakan benda-benda yang tak betul, pembohongan, penipuan. Bagi saya secara pribadi itu salah.